Halo bos, selamat petang saya Awang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni. Sebab ini kereta original Myris. Lepas tu full service record semua ada lah, accident free. Okey, tahun 2019 Proton Iris 1.6 punya. Ini bukan 1.3, 1.6 eksekutif. Harga jual 27,800. Kereta ni kalau loan bulanan 300 lebih sehingga 400. Loan bank lah, boleh dapat yang kereta ni. Dalam semua ori ya, semua ori, service book semua ada, receipt semua ada. Dalam macam ni. Dia punya tulang semua cantik, original lah. Original. Lepas tu ini kain. Serupa macam kereta baru lah. Okey. Cermin besar pun tahun 2019 juga, tak pernah tukar lagi. Dalam macam ni. Ini dia. Okey, tak ada koyak. Okey. Lepas tu reverse camera adalah original punya touchscreen player Myris 47,000. Okey, 47,000, steering tak pernah tukar. Okey, Proton service buka sini. Guys. Boleh nampak tahun 2023 34 aja. Sekarang tahun 2025. Okey. Servis dulu sampai sekarang semua ada. Receipt pun ada. Tadi saya sudah cek lah belakang macam ni. Dia sebiji kecil-kecil punya kereta serupa macam Myvi lah, tapi dia 1.6 cc. Pakai CVT gearbox. Okey. Belakang macam ni. Okey, dia sudah ada hitam ini cover. Tahun 2019 Proton Iris 1.6 auto. Harga cuma jual 27,800. Kalau full loan bulanan ikat bank 9 tahun bulanan 300 lebih sehingga 400 lah. Sehingga 400. Lepas tu depan sudah ada daylight, itu spotlight. Lepas tu ada sensor lah. Depan pun ada sensor. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu kereta yang baru sikit punya, full service record. Lepas tu kecil punya, hatchback macam ni. Kita sini ada sebiji. Serupa condition yang baik lah. Tapi kereta baru tak akan lah. Sebab dia sudah cari jalan 47,000 Myris sudah. Okay, kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.